betul. Buat apa? Nak silat syirik. Macam-macam nak berlaku. Auzubillah min dzalik. Kena faham betul-betul dan dengar kata-kata ni. Sekarang orang tak tahu apa tu SILAT. Tuah jebat leki Riku dan Misturi 5. Habis atas perguruan gayung yang diamanah oleh arwah Datuk Mia Rahman bagi pada saya pegang gak alik yawana genggam angkat yakin waras negeri 5. Tang silat kena faham semua jujulatih dan guru-guru. S, solat, sembayang. Kita ni ada 5 waktu. Ni ilmu ni saya bagi. S, solat, sembayang. I, ilmu nak dapatkan satu pelajaran. Apa yang guru tu bagi, kita akan dapat ilmu. L, lambat dapat. Lambat aku nak naikkan bengkung, aku nak dapatkan tahap tinggi. L tu lambat. E, akrab antara guru dan murid dan perguruan lain tu. Akrab kita bersama, bukan kita nak mecah belah. T, Tuhan tu satu. Tabah hati kita nak dapatkan. Itu je maksud SILAT. Ini ilmu arwah ayah saya bagi. Saya rasa setengah tak tahu. Tahu apa maksud silat syirik. Sekarang dah ada pistol, dah ada senjata, kita bersilat. Tapi ilmu silat, kita Islam, kita bangsa Melayu, kita pegang pada solat 5 waktu. Ini dia. Kalau 9 bulan 10 hari yang saya cakap tadi, ibu lahir sifat cukup. Kalau cacat, buta, kelebihan tangan dia, hati dia terang. Ini keistimewaan. Apa yang ada pada saya bukannya ego ju. Dia nak bagi, dia teruskan silat. Tapi seni kau kena menghadap dengan aku, belajar dengan tangan aku sendiri, bukan dengan handphone. Bersilat biar ada guru. Jangan bersilat dengan buku syaitan. Itu harapan saya. Faham? Maksudnya jangan bagi sangatlah.